17 kerja yang telah lenyap disebabkan teknologi. Sekarang ni zaman AI. Banyak pekerja yang dah mula takut AI akan ambil alih tugas diorang. Contohnya macam pelukis. Lukisan yang dikatakan ambil masa berbulan untuk siap, sekarang cuma boleh siap dalam beberapa saat je. Sampai kan ramai yang suruh jangan promote AI ni sebab AI ni tak menghormati seni. Tapi sebenarnya bukan zaman sekarang je. Sejak dari dulu lagi dah banyak pekerjaan yang lenyap disebabkan teknologi. Jadi berkata, video kali ini kita senaraikan 17 kerja yang dah hilang disebabkan teknologi. Nombor 17 adalah pengendali lift. Pada era awal penciptaan lift, sistemnya tidak seautomatik hari ini. Lift memerlukan seorang operator yang bertanggungjawab mengawal lift bagi menentukan tingkat yang ingin dituju. Operator ini juga berperanan memastikan lift berfungsi dengan selamat dan membantu pengguna. Walau bagaimanapun, dengan perkembangan teknologi lift automatik yang boleh dikendalikan sendiri oleh pengguna, pekerjaan ini semakin pupus. Ketika lift automatik mula diperkenalkan, ramai pengendali lift kehilangan kerja secara mendadak. Ada yang buat bantahan kerana mereka bergantung kepada pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan utama. Malah ada kes di mana kesatuan pekerja lift melakukan protes besar-besaran kerana mereka merasa tidak adil diberhentikan tanpa pampasan yang sewajarnya. Namun, dengan semakin banyak bangunan moden menggunakan lift automatik, peranan mereka tidak lagi diperlukan dan akhirnya kerjaya ini hilang sepenuhnya. Yang ke-16 adalah pengukir kayu. Seni ukiran kayu telah lama menjadi sebahagian daripada warisan budaya di seluruh dunia, tetapi banyak jenis ukiran tradisional semakin pupus akibat perkembangan teknologi moden. Sebelum teknologi moden membolehkan pemotongan laser dan ukiran CNC, Computer Numerical Control, tukang kayu mahir akan menghasilkan ukiran rumit pada perabot, pintu dan tiang bangunan. Contohnya dalam seni bina Melayu dan Cina tradisional, rumah-rumah lama dihiasi dengan ukiran kayu bermotif flora dan geometri. Namun teknologi moden kini menggantikan kaedah manual ini dengan mesin yang lebih cepat dan murah. Nombor 15, pekerja tol. Dulu, pekerja tol diperlukan untuk mengutip bayaran daripada pemandu yang menggunakan lebuh raya. Pekerjaan ini memerlukan ramai tenaga kerja kerana setiap plaza tol mempunyai banyak lorong. Walau bagaimanapun, dengan pengenalan sistem tol automatik seperti RFID, Tashengo dan Smart Tag, keperluan untuk pekerja tol semakin berkurang. Kini, kebanyakan lebuh raya beralih kepada sistem bayaran elektronik sepenuhnya menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dan terpaksa mencari bidang pekerjaan lain. Nombor 14, penjual peta fizikal. Sebelum wujudnya GPS dan aplikasi navigasi seperti Google Maps serta Waze, orang ramai bergantung kepada peta fizikal untuk mencari jalan ke destinasi mereka. Perniagaan peta ini berkembang pesat suatu ketika dahulu dengan peta jalan, peta bandar dan peta pelancongan dijual di kedai buku dan stesen minyak. Walau bagaimanapun, dengan adanya peta digital yang lebih interaktif dan dikemas kini secara langsung, jualan peta fizikal merosot dengan ketara sehingga industri ini seperti pupus. Nombor 13 adalah juru pandu jalan. Dalam industri pengangkutan, terutamanya sebelum adanya GPS, pemandu lori dan bas sering menggunakan khidmat juru pandu jalan untuk membantu mereka menavigasi laluan yang kompleks. Jurupandu ini biasanya individu yang sangat mahir dalam selok-belok jalan, terutamanya di kawasan bandar atau jalan luar bandar yang sukar dilalui. Kini, teknologi GPS telah menggantikan keperluan untuk manusia sebagai pemandu arah menyebabkan kerjaya ini hilang sepenuhnya. Yang ke-12, juru tulis stenografi. Juru tulis stenografi memainkan peranan penting dalam merakam ucapan atau perbualan dalam situasi rasmi seperti persidangan, mahkamah dan mesyuarat besar. Mereka menggunakan teknik menaik pantas dengan simbol khas untuk menangkap setiap perkataan yang diucapkan dengan tepat. Walau bagaimanapun, dengan adanya perisian pengecaman suara yang canggih seperti Otter AI dan Dragon Naturally Speaking, keperluan untuk jurutulis semakin berkurang kerana sistem AI kini boleh melakukan transkripsi dengan lebih pantas dan tepat tanpa memerlukan tenaga manusia. Yang ke-11, operator telefon.
Dahulu, sebelum sistem telekomunikasi moden berkembang, setiap panggilan telefon perlu disambungkan secara manual atau operator manusia. Mereka bertugas untuk menyambungkan talian antara pemanggil dan penerima. Namun, dengan munculnya teknologi sambungan automatik, pusat panggilan manual tidak lagi diperlukan. Kini, kebanyakan komunikasi dilakukan secara langsung melalui sistem digital tanpa campur tangan manusia. Yang ke-10, juru gambar filem. Industri fotografi pernah dikuasai oleh syarikat seperti Kodak dan Fujifilm yang menghasilkan filem kamera. Namun, apabila kamera digital diperkenalkan, permintaan terhadap filem dan perkhidmatan mencetak gambar merosot secara drastik. Orang ramai kini boleh mengambil ribuan gambar tanpa perlu membeli filem, menyebabkan syarikat seperti Kodak mengalami kejatuhan sehingga muflis pada tahun 2012. Yang ke-9, pemandu teksi tradisional. Kewujudan perkhidmatan e-hailing seperti Grab dan Uber telah mengurangkan permintaan terhadap teksi tradisional. Ramai pemandu e-hailing lebih fleksibel dan menawarkan perkhidmatan dengan harga yang lebih berpatutan, menjadikan industri teksi semakin terpinggir. Ketika Uber dan Grab mula memasuki pasaran di beberapa buah negara, pemandu teksi tradisional melakukan pelbagai bentuk protes dan bantahan. Di beberapa tempat seperti London, New York dan Kuala Lumpur, pemandu teksi mengadakan mogok dan demonstrasi besar-besaran kerana merasa perkhidmatan e-hailing ini memberi persaingan tidak adil. Ada juga kes di mana pemandu teksi bertindak agresif terhadap pemandu e-hailing, menunjukkan betapa besarnya impak teknologi ke atas pekerjaan mereka. Namun, perubahan tidak dapat dielakkan dan akhirnya ramai pemandu teksi terpaksa beradaptasi dengan teknologi baru atau meninggalkan industri ini. Sekarang di China dah mula beradaptasi dengan teksi tanpa pemandu. Hantar makanan juga hanya dengan menggunakan drone. Mungkin 20 tahun dari sekarang, pemandu kenderaan dan penghantar makanan juga akan lenyap sepenuhnya. Yang ke-8, pekerjaan fax. Fax pernah menjadi kaedah utama dalam menghantar dokumen secara pantas antara organisasi dan individu. Namun, dengan adanya email dan teknologi pemindahan fail seperti Google Drive dan Dropbox, penggunaan mesin fax semakin berkurangan dan akhirnya menjadi usang dalam dunia perniagaan moden. Yang ke-7, pembaca meter elektrik. Dulu, syarikat utiliti memerlukan pekerja yang bertugas untuk membaca meter elektrik dan air dari rumah ke rumah. Kini, dengan pemasangan meter pintar, bacaan boleh dihantar terus kepada syarikat secara automatik, menghapuskan keperluan pekerja manual. Nombor 6, pekerja menjual DVD dan CD. Dahulu, kedai muzik dan hiburan seperti Tower Records dan Speedy Video menjadi tempat utama untuk membeli album muzik serta filem dalam bentuk CD dan DVD. Bukan tu je, kalau nak sewa DVD pun boleh pada zaman dahulu. Namun, dengan kewujudan platform penstreaman seperti Netflix, Spotify dan YouTube, orang ramai beralih kepada hiburan digital yang lebih mudah diakses dan murah. Akibatnya, kedai-kedai ini gulung tikar dan pekerja mereka kehilangan kerja. Nombor 5, juru tolong fotostat. Di pejabat lama, pekerja khas diperlukan untuk mengendalikan mesin fotostat besar. Kini, sesiapa sahaja boleh melakukan kerja ini dengan mudah menggunakan mesin moden yang lebih ringkas. Yang keempat, pemutar filem di pawagam. Sebelum sistem digital diperkenalkan, pawagam memerlukan operator khas untuk memasang dan menukar gulungan filem. Kini, hampir semua pawagam menggunakan sistem tayangan digital. Nombor 3, penyelenggara telefon awam. Sebelum telefon bimbit menjadi kebiasaan, telefon awam atau public phone boleh didapati di hampir setiap sudut bandar dan pekan. Syarikat telekomunikasi seperti Telekom Malaysia, AT&T dan British Telecom mengendalikan ribuan telefon awam yang memerlukan penyelenggaraan berkala serta kutipan shilling dari mesin. Pengusaha telefon awam mempunyai tugas untuk memastikan telefon berfungsi dengan baik dan menggantikan bahagian yang rosak. Namun, dengan kemunculan telefon bimbit yang semakin mampu dimiliki dan adanya pakej panggilan murah serta internet, keperluan untuk telefon awam merosot dengan drastik. Pada hari ini, hampir semua telefon awam telah dikeluarkan atau hanya dibiarkan usang tanpa digunakan. Pekerjaan sebagai pengusaha atau penyelenggaraan telefon awam pun lenyap kerana tidak lagi relevan dalam dunia moden. Yang kedua, pembuat kad raya.
Dahulu, menghantar kad raya ketika musim perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Christmas adalah tradisi yang popular. Pembuat kad raya bekerja dalam industri pencetakan dan reka bentuk, menghasilkan pelbagai jenis kad yang dijual di kedai buku dan pasar raya. Kad raya juga menjadi medium penting untuk mengeratkan silaturahim antara keluarga dan rakan. Namun, dengan kemunculan teknologi digital dan media sosial, orang ramai kini lebih gemar menghantar ucapan perayaan melalui WhatsApp, Facebook atau Instagram kerana lebih cepat, mudah dan percuma. Jualan kad raya merosot dengan drastik sehingga banyak syarikat percetakan terpaksa menghentikan pengeluaran kad raya secara besar-besaran. Kini hanya terdapat segelintir kecil pembuat kad raya yang masih bertahan, tapi industri ini tidak lagi seperti zaman kegemilangannya dahulu. Nombor 1, penyusun dan pencetak Yellow Pages. Pada era 1990-an dan awal 2000-an, Yellow Pages adalah direktori perniagaan yang sangat penting untuk mendapatkan maklumat mengenai syarikat, perkhidmatan dan nombor telefon. Buku ini dicetak setiap tahun dan diedarkan kepada rumah serta pejabat sebagai rujukan utama sebelum era internet. Pekerjaan seperti penyusun data, jurutait, pereka bentuk halaman dan pencetak Yellow Pages merupakan sebahagian besar daripada industri ini. Namun, apabila internet dan enjin carian seperti Google serta platform directory dalam talian seperti Yelp mengambil alih fungsi Yellow Pages, industri ini semakin merosot. Banyak syarikat penerbitan Yellow Pages terpaksa menghentikan operasi atau beralih ke format digital, menyebabkan ramai pekerja dalam bidang ni kehilangan pekerjaan. Jadi, itulah senarai 17 kerja yang telah lenyap disebabkan teknologi. Apa pendapat korang tentang topik kita pada hari ini? Agak-agaknya kerja apa yang akan lenyap lagi? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.